Sultan Perak dipilih dan dilantik oleh Dewan Negara Perak mengikut susunan bakal raja-raja pemerintah dan bukan dari ayah ke anak seperti diamalkan oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Pedang Cura Simanjakini pun ditatang tiba oleh Pawang Diraja. Pedang pusaka Sang Sepurba yang mula digunakan dalam pertabalan Raja Melaka yang pertama itu pun dipersembahkan ke bawah duli. Pedang dikucuk. Pedang disandang seimbang di tengah-tengah bau melambangkan kedaulatan, kekuasaan dan keadilan raja pemerintah.